Datuk Seri Rafizi Ramli akhirnya membuka mulut mengenai pemilihan parti PKR. Beliau yang kekal mempertahankan jawatan Timbalan Presiden menggesa jawatan kuasa pemilihan pusat JPP bertindak segera memastikan kelemahan sistem pemilihan dibaiki menjelang pemilihan pimpinan pusat 28 Mei. Rafizi berkata dia terpaksa mengambil cuti sebagai Menteri Ekonomi bagi menguruskan isu terbabi. Rafizi berkata dia telah membuat permohonan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk bercuti selama 4 hari bermula 29 April hingga 5 Mei. Sebagai Timbalan Presiden, beliau bertanggungjawab untuk menguruskan isu pemilihan secara sepenuh masa. Ini termasuk berjumpa dan mendengar sendiri isu yang dibangkitkan oleh pelbagai calon yang bertanding tanpa mengira kumpulan. Tegasnya kelemahan yang perlu diperbaiki termasuk mengesahkan jumlah OTP yang dikeluarkan berbanding dengan jumlah eKYC, undi di pelayan S3 dan undi akhir yang direkodkan di blockchain untuk mengenal pasti berapa banyak undi yang tercicir akibat kelemahan sistem. JPP berkata bertanggungjawab memastikan proses pemilihan pusat termasuk keabsahan dan kemampuan teknikal sistem berjalan dengan lancar untuk mengelakkan kontroversi berpanjangan selepas pemilihan pusat selesai. Sementara itu, Rafizi mengalu-alukan sokongan ahli untuk pencalonan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dan Nurul Izzah Anwar bertanding jawatan yang disandangnya. Tambahnya, jika tidak berjaya mempertahankan kerusi Timbalan Presiden, dia akan kembali sebagai seorang pemimpin akar umbi yang lincah berkempen di peringkat bawah.